IT 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu kes, nak kata special tu tak juga sebab kita pernah juga terima kes yang sama. Punca aircon tak sejuk. Ni salah satu punca aircon tak sejuk. Tapi bukan disebabkan oleh sistem aircon. Tapi disebabkan oleh sistem cooling system engine. Okey, untuk kes ni punca dia punya thermostat. Dalam ni ada thermostat, saya belum buka tau. Okey, ini pipe dia lah, saya tunjuk. Jom. Zoom sikit pipe ni. Okey, nampak? Saya boleh pegang dengan tangan pipe ni. Ni pipe bawah ni, kalau boleh pegang dengan tangan, tapi pipe atas ni nak sentuh dengan tangan pun panas. Ni. Okey, ni panas. Maknanya apa kat sini? Maknanya thermostat dia jam. Kalau thermostat dia jam, air dia tak berlaku sekelip. Orang kata apa? Tak bergerak, air dia tak bergerak sebab thermostat dia tak buka. So apa jadi? Suhu dia naik. Suhu enjin ni naik sebenarnya. Cuma dia tak perasan. Jadi bila suhu enjin naik, dia akan mempengaruhi suhu aircon kita. Suhu dekat kondenser kita ni. Jadi kalau dia tak perasan ni, lama-lama apa jadi? Kereta dia boleh overheat sebab thermostat tu jam. Nasib baik dia datang tadi, dia kata aircon kurang sejuk. Jadi bila saya check, dia punya bacaan normal. Dia punya bacaan low pressure dia normal. Tapi bila saya pegang dekat hose ni, tengok saya boleh pegang dengan tangan macam tu je. Memang thermostat dia jam lah. Jadi apa yang dia nak kena buat, dia kena tukar thermostat tu. InsyaAllah lepas dia tukar thermostat, kereta dia, aircon dia, enjin dia boleh normal balik, boleh sejuk macam biasa balik. Jadi ingat, kalau aircon ada masalah, jangan terus top up gas, tukar barang. Ini kalau dia pergi top up gas ni, masalah thermostat, enjin jam. Masalah thermostat, enjin mesti jam sekejap lagi. Jadi kalau siapa ada masalah aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Selamat hari ini, saya